dan juga Alia Sofia. Wah. Aduh dah berkahwin dah. Kau Pia, semoga korang bahagia hingga ke jannah, mendapat piala Faiz dan selamat pengantin baru. Semoga korang menjalani hari-hari bahagia korang bersama. nak rekod ni macam ni? Dua-dua kena ada. Dua-dua kena ada, kata-kata untuk apa? Kata-kata untuk Pia dan Faiz. Mak Weh, live Faiz. Ucapan untuk Faiz. Ucapan Pak kepada Pak tahniah. Saya sebagai antara saksi yang melihat bagaimana diorang ni berkenalan, banyak apa ni, pancaroba lah, ujian yang berlaku antara diorang ni, gaduh lah apa semua, tapi alhamdulillah diorang dah disatukan and saya amat happy lah untuk diorang. Okey. Terima kasih. Semoga baik Pia. And semoga murah rezeki selalu and semoga dipanjangkan umur and semoga berkekalan sehingga akhir hayat. Amin. Terima kasih. Salam dulu. Sejuk makan dia. Yang ni bagus. Ucapan on top. Kau patut jadi pengacara. Ucapan kau on top daripada yang lain. Live Faiz. Ya. Apa ucapan untuk Faiz? Ya Allah. Salam dulu. Assalamualaikum. Okey, nak cakap apa-apa? Saya nak ucapkan tahniah kepada Faiz Hafizuddin dan juga Alia Sofia. Wah. Aduh dah berkahwin. Oh lah, tu dia kawan dia. Jadi jom kita pergi ke sana. Awet dia sporting. Yes. Dia punya ucapan on top. Ucapan dia on top. Macam itulah ucapan kita nak. Oh lah, tu dia kawan dia. Jadi jom kita pergi ke sana. Awet dia sporting. Yes. Dia punya ucapan on top. Ucapan dia on top. Macam itulah ucapan kita nak. Mak cepat. Ni, nanti nak pergi kat Mama cepat. Ya, pergi sana. Nanti aku pergi sana. Pergi. Okey. Weh, dia nak turun dah. Okey. Oh, iyalah boleh. Saya buat lampu lah, senang. Okey. Tak, jangan cakap. Bateri pula habis. Saya tak acak. Tak apalah. Tak sempat main. Mak sayang korang. Ya, tahu. Susu jalan dia. Tengok kiri kanan sini. Itulah, aku benci lah dengan DJ ni. Lagu pun tak ada. Astagfirullahalazim. Atif lagu sedihnya. Smile. Angin ini angin apa? Angin membelah pohon jambu. Hari ini hari bersatunya Raja dan Ratu. Ambil kau, aku duduk tengah-tengah. Yes. I duduk tengah-tengah. Demi korang. Tengah-tengah. Cakap terima kasih Faiz. Biarlah kameraman nak marah pun demi korang. Sebab sekejap lagi saya akan end live pula. Saya akan hand over live. Thank you. Bye, sarang. Sama-sama korang, sayang korang, minta maaf banyak-banyak. Minta maaf daripada Faiz banyak-banyak tau. So kita tengok dia orang. Sama-sama. Korang janganlah korang buat macam I nak menangis pula ni. Alia Sofia dan Faiz
Hafizudin. Sekejap lagi saya akan bawa pergi dekat Pelamin tau, okey? Demi korang. Cakap terima kasih Pak Ali. 100%. Tengok semua kamera lari dengan saya. Baju merah tu tolonglah ya Allah ya Tuhanku. Baju merah tepi sikit ni. Baju merah keluar sikit. Baju merah. Jangan masuk frame. Jangan masuk frame. Saya memang kena duduk tepat. Tak apa. Saya leader. Berani dia nak marah saya jangan masuk frame. Saya leader kot. Aku dah cakap aku akan bawa korang masuk dekat Pelamin terus. Biarlah nak kena marah. Untuk berjalan telah sampai ke destinasi. Itulah kolam kat belakang saya ni. Ada. Are you ready for the Pelamin? 3, 2, 1. Kenapa cakap tepilah saya sedangkan saya handle live ni? Berani korang Saya end live lah terus. Tak nak lah. Dah lah saya daripada tadi lagi tak makan tak minum demi korang. Saya pula kena marah. Okeylah, saya nak pergi dah. Saya lalu je depan dia orang. Sebab saya kena marah tadi. Dia orang cakap suruh saya tepi. Dah makan dah? Bunyi drone. Sorry korang, bunyi drone. Memang susah depan ni. Alah. Lek ke? Pada malam yang penuh berbahagia, kami berhimpun di bawah Program mati tak? Tak. Menyaksikan satu ikatan suci yang kau muliakan. Ikatan yang diminum bukan atas nama Tuhan. Kenapa time aku ambil live ni makin turun view ni? Astaga. Sekejap nak zoom lagi. Dah habis zoom dah. Sorry. Allah ya Allah, Engkaulah yang menyatukan hati mereka. Engkaulah yang mengetahui segala isi hati mereka. Engkaulah yang mengetahui segala kisah sebelum hari ini, segala penantian, segala pengorbanan, segala duka yang pernah dipendam dalam diam. Okay, I pergi depan sikit sekejap Sama air mata. Allah ya Allah, jika sebelum ini Sekejap tau, sebab ada drone. Kalau sini baru cantik nampak Pia. MC nampak. kerana iman dan redha kepada-Mu ya Allah. Sini cantik. Allah, ya Allah, jadilah rumah tangga mereka rumah yang dihidupkan dengan zikir kepada-Mu, dipenuhi doa, dinaungi sakinah, dihiasi mawaddah dan dilimpahi rahmat. Wahai Allah, kurniakanlah mereka zuriat yang soleh dan soleh yang menjadi penyejuk mata, cahaya di dunia dan di akhirat. Wahai Allah, jika Engkau takdirkan perpisahan suatu hari nanti, maka pisahkanlah mereka Boleh, dengan okey. kematian dalam husnul khotimah,
dan satu telah mereka Okay, korang tap-tap screen dulu. Share dulu live ni. Wahai Allah, Saya nak cakap apa tak tahu. Cantik kan Pia? Naik seri weh. Cantik kan Pia? Naik seri. Okay, baca doa dulu geng. Doa kami. Doa dulu. Keberkatan ke atas kedua mempelai serta seluruh yang hadir. Allahumma ja'alna khaira ayamina yawma nalqa wa anta radin anna wahtim bis salihati a'malana tawaffana muslimin walhiqna bis salihin waghfir lana wa masyayikhina birahmatika ya arhamar wa anta radin anna wahtim bis salihati a'malana tawaffana muslimin walhiqna bis salihin waghfir lana wa masyayikhina birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin, amin. Rabbi zati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Cantik. Cantik kan Pia? Naik seri pengantin dia tu naik. Terima kasih kepada Akad Ustaz Muhammad Syahidin Hisham atas baca doa sebentar tadi. Tim serunai di atas kota. Kak Manjoy ke? Tak. Bunga melati. Cuba teka dekat mana. Kemudian bercita, cinta tersemai di dalam hati. Korang nak tengok siapa? Yang dimulakan seterusnya diteruskan dengan Ipoh kan? Dekat Ipoh. menjunjung budaya warisan turun-temurun. Majlis ini menjemput dan mempersilakan ayah dan ibunda pengantin lelaki serta rombongan pembicara pengetahuan di atas pelawai. Ramai orang. Sekejap saya tunjuk. Pembicara salam restu menghiasi majlis hari ini. Saya tunjuk orang. Tengok crowd. Juga yang berbahagia isteri Crowd. binti awal kecil selaku ketua rombongan pengantin lagi. Betul silakan. Kau nak tengok siapa? Nak suruh saya interview siapa? Tengok ni lah. Ni mak ayah Pak Is. Selamiru keadaan tak nak. Okey, tak nak. Nak tengok pengantin ke nak tengok siapa korang ni? Wih, weh. Nak tengok pengantin, okey. Alright. Pengantin dah sesi bergambar lah. Belum. Akak BA, pinjam tisu sikit boleh? Sorry, berpeluh lah. Oh, terima kasih. Tu Mak Hafiz ke? Ya, ni Mak Pak Is. Udin, Pak Is, Hafiz, apa lagi nama dia dipanggil? Banyak nama gelaran ni. Di aplikasi sosial media ada masing-masing. Atas permintaan pengantin dan keluarga, saya mohon untuk menghentikan seketika live tersebut. Untuk kita memenuhi permintaan pasangan raja dan juga Ni mak ayah Udin. Seterusnya diperkenalkan yang berbahagia Encik Alok Kata-kata sikit. Hakim Ibn Hadisha. Okey, Alhamdulillah. Hari ini malam dah selesai perkahwinan Pak Is dan juga Pia. Di hari ini majlis persandingan. Alhamdulillah kami bersyukur, semoga mereka berbahagia. Amin. Okey. Kepada peminat, teruskan beri sokongan. Okey. Boleh dulu.
Itu mak ayah Pak E. Ni mak ayah. Bukan, sorry. Ini abang dan akak Pak E. Nak tengok AI team ke? Salahnya kita tunjuk pengantin dulu. Okey. Tania, Pia, Tania. Saya duduk sebelah abang boleh? Boleh. MC handsome tak? Jangan MC, okey tak perform. Perform tak MC kat sini? Korang? MC kat sini perform tak? Kan, naik seri kan? Okey, mak pengantin dah ready ke? Boleh saya dapatkan mak pengantin dengan ayah pengantin sekarang? Pak Is dah bagi hint, dah boleh pegang tangan. Dia sengaja je nak macam nak cemburu-cemburikan saya. Okey, mak pengantin dah nak masuk. Ni. Ni mak ayah Pia. Jangan ikut selain nama je. Kalau ada, kalau tak ada, bye-bye. Tetamu-tetamu yang sedang menjamu selera selamat dan menjamu selera kami ucapkan inilah hari ini adalah Ika pasangan mempelai di Tunisia bahawa berkata cinta pasangan Pia dan juga Bali. Sebab dia orang bukan ada. Aduh. Numi punya apa? Numi tak jadi? Tak tahu. Boleh pusing-pusing ke? Boleh. Saya rasa macam nak pusing-pusing. Okey, kita pusing-pusing tengok tetamu AI team, jom. Okay guys, saya nak pusing-pusing, nak tengok tetamu. Boleh ke? Boleh ke? Korang saya kurang kenal tau. So korang cakap siapa-siapa tau. Okay, so ni geng-geng AI yang tema putih. Nampak? Tapi diorang tengah makan. Saya tengok yang free-free lah, okay? Tengok-tengok yang mana free. Siapa orang? Yang mana free? Aduh, dia dah tulis ya. Dia tanya apa?
Mana ni ke? Ini siapa? Ini siapa ni? Tolong korang. Baiklah hadirin, cantiknya burung Kawasai. Dengan sekawan di hari petang, kami ucapkan terima kasih pada tuan-tuan yang sudah datang. Sungguh harum bunga rampai di bawah orang. Dina, kita tengah live. Nak kata-kata sikit untuk Pia dan Pak I. Kata-kata untuk Pia dan Pak I, selamat pengantin baru. Semoga korang menjalani hari-hari bahagia korang bersama. Betul. Semoga cepat dikurniakan anak. Sebab ramai nak tengok ni Rina ni. Dia orang komen. Mana kita orang hari ni? Cantik ke tak? Tengok outfit check sikit. Okey. Kasih lapar, bagi makan dulu. Bagi makan dulu. Oh, tak makan lagi. Okey. Dah. Saya tunaikan Okay, next siapa lagi? Mana nak tengok? Sebab dia orang tengah makan, saya takut untuk mengganggu. Kita ada hari ni, kita ada Siti Time Mall, kita ada Founder Numi, kita ada geng-geng AI. Bersebelahan dengan kita, anda boleh bersantai-santai. Sophie mana? Aduh, saya ni tak kenal orang. Untuk kita sama-sama memberikan laluan kepada tetamu-tetamu yang lain untuk dia orang baru siap makan. Sekejap Hai semua. Aku tak kenal orang. Dia orang suruh tunjuk itu, suruh tunjuk ini. Mak Weh, ada orang nak tengok. Ada orang nak tengok? Hai. Siapa nak tengok Boleh tak tahu? Siapa yang nak tengok? Pakai suami saya. Nak tengok juga. Korang tak boleh tengok selalu Mak Weh. Dah ada bakal ni. Dah ditanya siapa nak tengok. Siapa yang tengok tu? Cuba tanya. Meh ramai-ramai. Meh ramai-ramai. Dia orang tengah makan. Sabar. Ni bridesmaid interview saya satu. Sebab sekarang kalau nak interview sekarang macam mengganggu privacy. Ini siapa korang? Okay, so tengok pengantin. Saya zoom. Okay, ni pengantin. Pengantin tengah bergambar dengan family dulu. Okay, clear jumpa dah kanda. Ini dia kanda. Kami tengah makan. Merah Fatin. Boleh tunjukkan orang? Bulan-bulan mengandung kambing Tawa beg kanda. Dan tunjuk muka. Okey. Alfa ada offer kat meja. Tu sebelah kanda. Nanti bola punya. Apa dia? Alif tak datang. Itu batu. Kanda baru lepas makan nasi. Macam mana? Ni siapa dah? Ni Aslah kan? Ni. Say hi sikit. Ni live Pak Is. Dengan Pak Is semua. Orang nak tengok. Kata-kata sikit untuk Pak I dan Pia. Semoga Pak I dan Pia. Apa yang kalau untuk kata-kata untuk pengantin? Pak I dan Pia. Semoga Pak I dan Pia. Apa yang kalau untuk kata-kata untuk pengantin? Semoga Pak I dan Pia cepat
panjang umur tu orang happy birthday. Apa ya? Semoga Pak I dan Pia berkekalan sampai ke syurga, dapat anak banyak-banyak yang sobek-sobek, okey? Tinggal dengan Jana. Okey, bye-bye. Kita apa? Pak ya? Okey. Apa lagi? Kanda. Susah nak panggil ni. Kanda. Sekejap boleh? Ni live Pak I. Ada orang ramai nak tengok Kanda. Oh iya ke? Tengok apa? Tengok apa? So boleh kata-kata sikit untuk Pak I dan Pia. Kata-kata live, kata-kata kat phone abang. Dua-dua nak rekod ni macam ni. Dua-dua kena ada. Dua-dua kena ada. Kata-kata untuk apa? Kata-kata untuk Pia dan Pak I. Kalau tolonglah kahwin, buatlah maksiat waktu kahwin ke? Oh, waktu kahwin je? Waktu kahwin lah. Waktu kahwin orang tak panggil maksiat dah. Yelah sebab tu macam kan buat maksiat tu waktu kahwin. Sebelum kahwin tak boleh buat. Selepas lah? Sebelum tak boleh? Tak boleh, abang macam pernah buat sebelum. Kanda bila? Apa dia? Kanda bila? Kanda? Jadi korang doa yang terbaik lah. Sebab ramai nak ni, nak lock. Nak lock? Ramai nak? Kalau nak start DM saya. DM tanya ada apa dekat dalam bank, berapa, lepas tu ada tanah ada berapa ekar semua benda. Pasal ada orang tanya, beg lawa beli kat mana? Beg lawa orang cakap. Murah je, sikit. Murah sikit. Ngah-ngah je. Murah, habis kuat pun dalam, adalah dalam 5,000, 8,000, 10,000. Oh, total outfit ni berapa ni? Total outfit ni berapa? Total outfit, malas nak riak lah. Total atas, bawah sampai ke atas, total lebih kurang macam, tak payah beritahu lah. Dalam 20,000 lah. Tak payah beritahu lah. Tak payah beritahu lah. Cermin mata tu brand apa ya? Ini, saya nak tunjuk, boleh tengok sendiri kot. LV. Okey, faham. Humble. Humble. Tak beritahu lah LV. All black malam ni? Memang. Okey, mantap. Okey, terima kasih. Siapa lagi? Ni live Pak I tau. Ya, tahu. Boleh kata-kata untuk Pak I. Kata-kata untuk Pak I. Tadi dah bagi kata-kata dah. Tak, yang ni viewer lain. Kata-kata untuk Pak I dengan Pia, semoga korang bahagia hingga ke jannah, mendapat anak 10 orang, 12 orang boleh buat tim bola. Awaknya bila? Rahsia. Lari. Okey. Ya ke? Tengok, okey. Kita tunjuk tim AI 5 minit saja lagi. Selebihnya saya akan beralih ke pengantin. Okey? So siapa lagi korang nak tengok yang ada di depan mata korang ni? Sebab saya tak tahu. Okey, Aslah mana? Saya tak nampak pun ni. Mana satu? Yang tengah makan saya tak boleh ganggu sebab dia orang tengah makan. Kita kena respect dia orang tengah makan. Ada ke? Betul. Tengah makan tu lah. Tengah makan. Sorry, yang mana tengah makan saya tak boleh ganggu. Kita kena respect dia punya privacy. Asal di Sabah. Bukan tu. Hafiz yang mana? Okey, I dah jumpa makan. Sekarang kita berada di sesi live Pak I. Interview ni? Yes, kita nak interview. First kali kita nak dengar kata-kata dulu. Kata-kata? Kata-kata dulu. JJ ke apa ni? Tak, kata-kata untuk Pak I dan Pia. Okey. So, untuk Pak I dan Pia, semoga kekal. Sini boleh tak? Kena kisah lah. Kena repeat balik kan? Kena repeat balik, Mak. Sini. Dia macam ganggu speaker. Okey. Untuk Pak I dan Pia, semoga kekal hingga ke jannah. Semoga bahagia selalu. Okey. Lepas tu, orang tanya, cermin mata beli mana? Cermin mata beli mana orang tanya? Beli mana? Beli dekat KK. Jam. Beli kat KK juga. Berapa harga jam tu? Murah je. Ni beli kat Dana Kota je ni. Ya ke? Ya. Berapa harga? Ni dah macam konten outfit ni. Tak, betul lah dia orang tanya ni. Apa? Dia orang tanya ni. Dalam live tanya ni. Tanya apa jam? Jam. RM10. Confirm Ya, confirm. Total outfit hari ni? Kena catwalk sikit. Mak nak. Ada. Mak, sorry mak.
Lagi? Total berapa? Total outfit. Seluar saya pinjam, beli daripada KK RM10. Okey. Cincin orang bagi. Gelang orang bagi. Semua orang bagi ni. Tak nak bagi tahu harga ni. Tali pinggang abah bagi. Okey. Baju beli sendiri. Okey. Spek beli sendiri juga. So total dalam kiraan saja dalam berapa Nak kira tadi kanda 20k. 20k? Kalau kanda 20k, saya tambah 20k, tambah lagi 50k. Banyak pula. 70k total outfit sekali dengan kereta. Yang mahal okay. Yang mahal kunci kereta. Okey, saya pergi tu. Okey, boleh. Sebentar alang-alang. Gelap. Okey. Okey, terima kasih. Bye. Okey, korang. Saya kepanasan hari ni. Una Hafiz, mana Una Hafiz? Aslah dah kan tadi. Tadi Rina. Yang ni? Siapa nama dah ni? Lukman kan? Lukman tak nak ke korang? Kenapa ni korang? Okey, saya nak beralih ke pengantin sudah. Hadirin selamat datang ke Tamasya Baba dan Nota Cinta. Ya, datang. Oh, baru masuk. Oh, okey, faham. Oh, ni Fail eh. Mana?